Lelaki pertama yang mengandung di dunia demi kebahagiaan isteri dia sendiri. Isteri tak payah mengandung, biar dia yang mengandung. Ini bukan boncit biasa-biasa guys. Dalam dia memang ada baby dan dia merasai pengalaman melahirkan anak. Nak keluar ikut mana kan? Jom I ceritakan. Nama lelaki ni Thomas Beatty dan dia dikenali sebagai The Pregnant Man. Dia dilahirkan sebagai seorang wanita. Tapi bila dia dah dewasa, dia buat pembedahan, potong dia punya payudara dan juga masukkan hormon testosteron supaya apa? Supaya dia tumbuh bulu yang banyak seperti seorang lelaki. Secara undang-undang dia memang diiktirafkan sebagai lelaki tapi dia tak buang dia punya rahim. Jadi bila isteri yang dia kahwin itu disahkan tak boleh mengandung, jadi dia ambil keputusan untuk mengandungkan anak mereka dan ini adalah keputusan paling pelik sekali dalam sejarah. Dah selesai beranak tu dia buat lagi 2-3 kali supaya mereka dapat anak yang lebih ramai. Itu adalah pengorbanan Thomas dalam hubungan relationship dia dengan isteri dia sendiri. Korang rasa sweet tak hubungan yang macam ni? Lelaki pertama yang mengandung. Nak lagi kisah pelik? Jangan lupa follow for more. Bye korang. Love you.